Okey, ni soalan yang bagus. Apa beza Vios tahun 2025 dengan Vios yang tahun 2026? Actually-nya dia punya model masih sama tau. You dapat sebiji Vios yang sama, tapi bezanya dekat atas keran tahun patan dia akan dapat tahun 2025 ataupun tahun 2026. Pakai contoh, dia beli kereta hujung tahun bulan 12 hari tu. So lepas you ambil kereta punya tahun tu memang tahun 2025, dan lepas you ambil mungkin you pakai berapa hari sahaja dah masuk tahun baru tahun 2026. So kiranya you punya kereta dah masuk setahun, ni akan efek dekat masa you nak jual kereta, nak trade in kereta, dia orang akan kirakan you punya kereta tahun buatan tahun 2005. Dia tak kisah you baru pakai sebulan ke, baru pakai sehari dah masuk tahun baru, tak, dia memang akan follow tahun buatan yang tahun 2025 punya harga. Tapi kalau nak kata rugi pun tak juga, sebab masa tu you beli ada dapat rebate yang besar. Hujung tahun rebate memang sangat besar. So dia dah boleh cover perbezaan untuk setahun punya value kereta. So untuk yang awal tahun pula, yang tahun 2026, kalau you ambil bulan ni, you akan untung sepanjang tahunnya yang komplit. Maksudnya atas keran tu you akan tulis tahun 2026. So masa you nak trade in, nak jual kereta, you akan rasa macam oh komplit, sebab saya pakai kereta ni memang betul-betul setahun. Lepas tu bulan ni dia bukan tak ada bagi rebate, ada juga tetap bagi rebate sebanyak RM5,000. So kalau kita plus minus kan, ambil hujung tahun ke awal tahun ke, dia punya value beza dekat 7,000 macam tu. So dia beza setahun punya harga. Kalau you tengok yang kereta yang tahun 2025 dengan tahun 2026 nanti, so dia punya beza harga pun dekat 7-8,000 macam tu. So actually tak ada rugi ataupun untung you nak beli kereta masa bila. Yang penting you beli kereta ni untuk keperluan, untuk kemampuan, dan masa you nak pakai kereta, you belilah kereta. Bukannya tengah mulut orang cakap, baik you beli ni lah, beli sekarang lah. Tak, kita ikutkan memang kita ada keperluan, so kita beli kereta. So harap video ni boleh jelas dekat korang mana yang nak beli kereta untuk tahun ni. Apa-apa nak tahu lagi, komen je dekat bawah ataupun WhatsApp Bibi call, lagi cepat reply. Bye.